Aku punya siasat kan, macam mana orang Rohingya lah, apalah semua yang boleh masuk semua kan. Sampai aku dapat satu link yang grup yang bawa pengkhianat ni yang bawa masuk. Bayang kan, aku bukan polis, aku bukan askar, aku bukan siapa-siapa, aku Aimani yang hina kan. Bukannya raja-raja pun macam rumah, bukan Brahmin macam keturunan rumah hebat-hebat, bukan. Korang biasa je, anak cucu keturunan Adam. Tahu, sampai dia kata, "Di, kau ada job ke?" Aku cakap tak ada. Kau nak ke? Memang berbaloi lah. Kalau biasa tak ada apa salah, cuma tak ada driver je. Kau cakap kerja apa juga kan. Dia kata kau bawa satu kepala 1,000 dia orang bagi aku. Bayang kalau aku nak kerja senang, satu kepala 1,000. Kalau aku boleh bawa seminggu 10 orang, dah 10,000 seminggu. Kalau 4 orang, kalau 4 minggu, dah 40,000. Senang hidup aku. Ambil 40,000, duduk dan diam, relax, buat macam orang susah, relax. Pergi berniaga barang, letak sikit-sikit. Nak laku-laku, tak laku sudah. Kalau aku pengkhianat kalau aku ni pengkhianat negara, aku buatlah kerja tu. Aku cakap member aku, tak apalah aku cakap. Member aku ni bagi tahu aku ada kerja macam tu, bukan dia buat. Cakap kat member aku, tak apalah, daripada aku jadi pengkhianat dalam negara aku sendiri, mati esok malu kan, jumpa Allah kan. Baiklah tak payah aku cakap kan. Biarlah aku susah aku cakap. Bayang sampai aku dah dapat kerja macam tu ada dekat Malaysia ni. Itu aku satu kepala 1,000. Ejen dia, itu aku heran mana dapat duit tu. Maksudnya macam ada founder tu, bawa je masuk, kita bayar. Lu nak bawa berapa orang bawa, kami akan bayar. Macam ada satu organisasi nak jahanam ke tanah ni Melayu ni, nak rosak kan habis lah, kira nak salin habis semua. Nak Melayu ni benam terus, tinggal bangsa-bangsa yang muka ni konon-konon Melayu ni. Mereka lebih Melayu daripada Melayu. Contoh, lu budak mana Mat? Lu budak mana? Pukimak ni semua pundek, pundek mana Pakistan mari, Rohingya punya mak ke, Bangla ke dia punya mak, dia punya bapak. Dia boleh tanya aku, lu budak mana? Kau tak nampak hidung aku ni? Ni hidung orang Melayu tau. Kau semua orang ada, faham babi? Tak pelik ke orang ni? Sampai macam tu punya kerja pada. Itu bila kita sebagai rakyat cakap, resis lah apalah. Thailand dia kalau ada Rohingya ke apa, dia bawa datang dari darat, tak kira lah Pakistan ke apa yang datang dari darat ni, Rohingya ke Nepal ke apa ke, Myanmar ke Burma ke apa ke, Thailand dia tak tahan. Buat apa dia tahan? Depa ni nak datang Malaysia, dia lepas je lah border. Yang orang border Malaysia ni pergi kutip pula, pergi hantar punya dengan apa ni, PGA nya, dengan askarnya, dengan polisnya, apanya. Boleh sampai daripada sepadan-sepadan ni ke KL, Johor Bahru, Penang. Ipoh, pekan-pekan ni dia orang sampai daripada sepadan mana lah, tak tahu, badan laut ke badan darat. Aku mana nak cakap sepadan mana. Koma yang jaga sepadan, bukan aku tak ada gaji jaga sepadan. Gaji kau mahal lah, jaga sepadan, tapi dalam ni penuh dengan pendatang asing. Jaga sepadan tu jaga apa? Halal gaji kau tu, bagi anak bini makan tu halal. Jangan pandang aku lah. Kalau kamu kata halal, aku je halal. Niaga, orang hina-hina, ada orang beli, kadang tak laku, kadang laku, kadang dapat perhinaan, duit tak dapat. Apa barang tak apa jual apa, sibuk barang berniaga aku. Yang India, don't buy lah this thing, don't buy, useless lah, don't buy. Batu
Satu grup 7-8 orang. Aku terus cerit. Hey, kataku. You don't want to buy, then don't buy. Put your money inside your bank, and when you die, put inside your grave bank. Understand? Berelak kan, bertatu, pakai singlet. Datang menganjing depan meja aku. Don't buy lah. Hey, perangai korang macam ni lah. Yang mulia sangat bangsa korang yang ikhlas, yang suci ni. Buki mak tu. Bukannya Melayu ke, semua bangsa dia. Kadang orang putih, aku tengah petik-petik kan, lalu depan meja aku. Mula elok jalan. Sampai aku main gitar basket yang slow speed. Sampai depan aku tu, tengah aku petik-petik. Aku cakap, you want to sleep and go back to your room lah. Why you come here? Cakap, go back. Go sleep. Go back to your hotel or whatever, motel or whatever. Menganjing. Show off. Kata aku show off lah apa. You tak tahu main gitar, you tak ada seni orang. Get up. You tahu apa-apa. Aku cari makan. Rezeki tu memang dah ada, tapi kalau aku duduk dalam bilik tak ada tangan je, aku tak dapat apa. Aku kena keluar juga. Faham? Jangan bodoh. Semua Allah sampai duduk rumah tak cari rezeki, tak ada usaha. Lepas tu salahkan Allah. Tak boleh lah. Aku kena keluar lah. Apa hadiah aku? Aku ada ini, aku buat. Orang Melayu jangan beli ni. Biar dia mati. Dia tak ada orang beli, tak ada duit, dia belah. Apa? Tak mati-mati. Demo ni datang tak bila-bila, 3 bulan, 4 bulan sekali. Pun datang balik. Ada lagi tak mati-mati. Yang doa dengan aku tu dah mati ramai lah.